Vietnam dah potong Malaysia. Bayangkan satu negara, gaji rakyat dia purata cuma $330 Amerika Syarikat sebulan. Itu baru RM1,500. Gaji minimum kat KL pun dah lagi tinggi dari tu. Tapi negara ni baru sahaja buat sesuatu yang ramai orang Malaysia tak perasan. GDP nominal dia, saiz ekonomi dia dah rasmi tinggalkan Malaysia. Vietnam $485 bilion. Malaysia $471 bilion. Dah kena potong. Negara yang 20 tahun lepas kita tak pandang sebelah mata, sekarang dah laju sampai kita tercungap-cungap tengok dari belakang. Tapi awas jangan panik dulu, sebab cerita sebenar dia jauh lebih complicated daripada headline. Jom daus bedah satu persatu. Vietnam ni unik gila. Luar nampak komunis bendera merah, bintang kuning, satu parti perintah semua. Tapi dalam, dia dah jadi kilang dunia. Samsung tahu tak? Hampir separuh, 50% daripada semua telefon Samsung kat dunia ni dipasang kat Vietnam. Bukan satu kilang, banyak kilang. Apple pun dah pindah masuk through Foxconn dan Luxshare. Intel ada, Nike ada, Google ada, Canon ada. Pertumbuhan ekonomi 2025 8.02%, terpantas di seluruh ASEAN. Bukan terpantas, kat rantau ni je dorang dah potong China dan India dari segi kelajuan. Harvard Growth Lab unjurkan Vietnam sebagai negara nombor 1 pertumbuhan per kapita dalam dekad akan datang. Tapi macam mana dorang boleh tarik semua gegasi ni masuk? Jawapan dia ada kat slide seterusnya. Okey, jadi GDP Vietnam $485 bilion, Malaysia $471 bilion. Vietnam menang kan? Nah, pelan-pelan, ini game saiz penduduk, bukan game productivity. Vietnam ada 101 juta rakyat, 3 kali ganda kita. Kita cuma 34 juta. Tapi jannah hampir sama banyak. Maknanya apa? Setiap seorang rakyat Malaysia secara purata jauh lebih produktif daripada seorang rakyat Vietnam. Ini bukan soal siapa lebih besar. Ini soal siapa lebih efisien. Bayangkan macam ni, Vietnam hantar 100 orang angkat satu batu besar. Kita hantar 30 orang angkat batu yang hampir sama berat. Siapa sebenarnya lebih kuat? Tapi bila sembang bab poket rakyat, realiti dia sangat menakutkan. Inilah realiti yang ramai orang lupa. GDP besar tak bermakna rakyat kaya. Vietnam tu kilang dunia betul, pasang iPhone, jahit Nike, rakit Samsung, tapi gaji purata pekerja $330 Amerika Syarikat sebulan, RM1,500. Kita RM3,652. 2,5 kali ganda lebih kaya dari segi gaji. Kuasa beli kita, apa yang kita boleh beli dengan gaji kita 2.4 kali, jauh lebih besar. Vietnam baru saja cross threshold $5,000 per kapita. Baru je masuk lower middle income, kita dah kat $11,868. Buruh murah memang pelabur suka. Sebab tu Samsung masuk, Nike masuk, semua masuk. Tapi dengan sistem politik dorang yang satu parti perintah semua, selamat ke duit pelabur ni dalam jangka panjang? Vietnam bukan demokrasi. Freedom House rate dorang not free. Satu parti komunis Vietnam kawal semua. Presiden, Perdana Menteri, hakim, media, dan dorang ada satu kempen anti rasuah yang ganas gila namanya Blazing Furnace. Dengar tu, Lok Nong, ratusan pegawai tinggi ditangkap, 2 presiden dah kena pecat. Stabil? Belum tentu. Credit rating BB+, itu bawa investment grade, maknanya dana gegasi dunia, pension funds, sovereign wealth funds, banyak yang tak boleh legally masuk melabur kat situ. Tapi awas, ada satu benda Vietnam menang besar dari kita. Hutang kerajaan dorang cuma 33% daripada GDP. Kita 65%. Dorang ada ruang belanja yang kita tak ada. Bila dorang ada duit lebih untuk dihabiskan, apa jadi dengan kelajuan ekonomi dorang? Korang 8.02%, itu bukan angka biasa. Itu terpantas di ASEAN 2025. Q4 2025 lagi gila, 8.46%. Terpantas sejak 2007. Purata 5 tahun dorang 6.3%, kita 4.3%. Indonesia 3.4, jauh ketinggalan. Harvard Growth Lab unjur dorang jadi nombor 1 dunia untuk pertumbuhan per kapita dekad ni. Skor 8 rekod tertinggi dalam leaderboard Dow's Decay setakat ini. Tak ada negara lain yang Dow's Review cecah skor ni lagi, tapi ada 2 tembok besar. Pertama, tarif AS. Lepas kes SCOTUS Februari 2026, Mahkamah batalkan tarif IEEP Trump. Tapi Trump counter balik impose Section 122 blanket 10% tarif ke semua negara termasuk Vietnam, 150 hari cap 15%. Kedua, kerajaan Vietnam target 10% lebih untuk 2026. IMF cakap apa ni tak realistik. IMF unjur 6.5 je. Kelajuan dorang ni didorong oleh kilang gegasi. Tapi siapa sebenarnya tuan kilang-kilang ni? Ini realiti yang paling pedih. Vietnam eksport $475 bilion tahun 2025. Gila. Separuh telefon Samsung dunia dipasang di sini. Apple, Nike, Intel semua ada. Tapi korang tahu tak? 75% ekspor Vietnam dikawal oleh syarikat asing. 75% untung balik ke Korea, untung balik ke Amerika, untung balik ke Jepun. Vietnam sekadar tukang pasang. ECI rank ukuran kerumitan ekonomi Vietnam duduk kat nombor 54. Kita nombor 25. Kita pereka. Dorang pemasang. Kita design chip, dorang rakit produk secara head to head dari segi quality industry. Siapa sebenarnya yang tengah menang? Soalan Cepu Mas, berapa lama kita boleh kekal kat depan kalau dorang terus pecut macam ni? Tengok scorecard ni. Vietnam menang dari segi saiz sama 7. Kita pun 7. Vietnam menang besar dari segi kelajuan
pertumbuhan 8, lawan kita 7. Dan hutang dorang rendah 33%. Tapi, Malaysia menang dari segi kualiti, gaji dan poket rakyat. Kita menang 2.4 kali lebih kaya. Kualiti industri, ECI 25 jauh lebih maju. Kepercayaan dunia, credit rating grade A- dorang BB+, tak boleh masuk liga besar lagi. Vietnam sama dengan laju, Malaysia sama dengan kualiti. Persoalannya, berapa lama kualiti boleh tahan kalau kelajuan dorang tak berhenti? Jadi ini dia leaderboard terkini Dow's DK Mac 2026. Nombor 1, Malaysia purata 6.6. Nombor 2, Vietnam masuk dengan purata 6.0, naik kuat. Nombor 3, Indonesia 5.6. Gap kita dengan Vietnam cuma 0.6, 6 je. Pertumbuhan dorang skor 8. Tak ada negara lain yang Dow's Review cecah skor ni lagi dalam kategori growth. Amaran, dorang tengah pecut. Kita tak boleh selesa. Kalau Malaysia tak up game dari segi pertumbuhan dan FDI, gap 0.6 tu boleh tutup dalam 1-2 tahun je. Vietnam ibarat roket yang sedang meletup ke langit. Pertumbuhan 8%, ekspor hampir setengah trilion. Samsung, Apple, Nike semua atas roket tu. Tapi enjinnya bukan milik Vietnam. Samsung boleh pindah ke India esok. Apple boleh alih ke Indonesia lusa. The Elect Disember 2025 report dah tunjuk. Samsung mula plan kurangkan operasi kat Vietnam, shift ke India dan Indonesia. Roket laju tapi enjin asing. Kita, Malaysia, kita pereka. Kita ada kualiti. Tapi awas, gap cuma 0.6. Pesaing yang ganas akan paksa kita jadi lebih kuat. Jangan selesa. Vietnam jalan laju. Indonesia dah kejar. Kita kena pecut. Pertempuran epik seterusnya. Korang nak kita bedah negara mana pula lepas ni? Drop kat komen sekarang. Vietnam dah pecut. Indonesia dah kejar. Korang, duit korang dah buat kerja ke atau tidur? Inflasi makan senyap. Hari ni RM10, esok nilai makin susut, tapi ada cara. Shopee Pay Money Plus mula dari RM10, patuh syariah. Duit korang start kerja dari hari pertama. Rate 3.44% setahun plus bonus 3% untuk RM1,000 pertama. Boleh sampai 6% setahun. Daily returns tak ada lock-in. Guna kod DAUS HJBSXCC7S, korang boleh dapat sampai RM100 duit raya. Percuma. Tapi awas. Apps Shopee Pay bukan Shopee biasa. Promo tamat 31 Mac. Tinggal beberapa hari je lagi. Link kat bio. Kod kat atas, takkan nak biar duit tidur lagi. Ramai orang cakap ekonomi negara kuat. Ramai juga cakap ekonomi lemah. Tapi bila tanya, kuat macam mana? Lemah kat mana? Senyap. Sebab tu Dow's DK bina sistem ni. Kita tak skor ikut perasaan. Kita skor ikut data. 5 kategori. 5 soalan simple. 1. Saiz. Berapa besar ekonomi negara ni secara total? Trilion dolar ke bilion je? 2. Kemakmuran. Okey, ekonomi besar, tapi rakyat dia hidup selesa ke tak? Kita tengok GDP per kapita dan yang paling penting, gaji sebenar rakyat, bukan angka cantik atas kertas. Gaji yang masuk akaun bank setiap bulan. 3. Kestabilan. Negara ni boleh dipercayai ke? Rasuah teruk ke tak? Kredit rating okey ke merah? Pelabur berani letak duit ke takut lari? 4. Pertumbuhan. Ekonomi tengah naik, tengah turun atau stuck je kat situ? Kita guna purata 5 tahun, bukan cherry pick tahun terbaik. 5. Industri dan ekspor. Negara ni jual apa kat dunia? Jual biji timah je atau dah naik ke semiconductor teknologi servis? Kelima-lima kategori ni setiap satu skor 1 sampai 10. Campur bahagi 5. Itu skor akhir negara. Simple, transparent dan yang paling penting sama untuk semua negara. Tak kira kawan ke lawan, kita skor sama rata. Sekarang korang mungkin tanya, okey, skor 1 sampai 10 tapi based on apa? Main hentam ke? Tidak. Setiap skor ada rubrik, ada julat, ada benchmark. Contoh, kategori saiz. GDP negara lebih 5 trilion dolar, itu skor 10. Itu level Amerika. China 1 hingga 2 trilion, skor 8. Itu level Indonesia. Ekonomi terbesar ASEAN 400 bilion sampai 1 trilion, skor 7. Itu Malaysia. Itu Vietnam. Sederhana besar tapi belum gegasi. Kategori kemakmuran pula, GDP per kapita lebih $60,000, skor 10. Singapura, Norway 10 sampai 15,000, skor 5. Itu Malaysia sekarang. 5 sampai 10,000, skor 4. Indonesia dan Vietnam baru je lepas garisan $5,000. Baru je pertumbuhan. Kita tidak ambil 1 tahun terbaik dan kata, wah hebat. Tidak. Kita ambil purata 5 tahun. Sebab 1 tahun boleh bounce lepas COVID. Itu bukan pertumbuhan sebenar. Purata 5 tahun. Itu baru cerita jujur. Dan semua data ni datang dari mana? IMF, World Bank, Transparency International, Moody's, Fitch, S dan P. Bukan dari Twitter, bukan dari WhatsApp group. Satu lagi, rubrik ni sama untuk semua negara. Malaysia kena standard yang sama dengan Indonesia. Vietnam kena standard yang sama dengan Jepun. Tak ada discount, tak ada special treatment. Data bukan drama. Itu cara Dow's DK.